Assalamualaikum. So hari ni aku nak masak sup ayam tanpa air. Ini adalah resipi yang aku jumpa kat TikTok. Resipi untuk orang yang diet Chinese punya resipi lah. Tapi ini adalah style aku lah, cara aku, okay? So bahan-bahan dia kau perlukan obis apa ni? Nah, apa benda lah, tapi obis ni lah. Lepas tu aku akan tambahkan daun bawang, carrot, halia, bawang putih, ayam, ada sebelah cube ayam dengan garam. Okay, aku nak letak black pepper tapi black pepper hilang. So aku guna yang ada je lah. Cara dia, masukkan dulu obis ni. Ni first time aku buat. Tak apa. First time buat tu kau pun jadi Lepas tu, masukkan daun bawang, masukkan bawang. Kita masukkan semualah bahan-bahan. Macam tu kan, bawang putih semua. Memang aku tak kumpul pun. Aku suka macam ni, rasa dia lagi sedap. Okay, and then masukkan ayam. Dia nak pakai berapa banyak lah? Separuh kot. Okay, now kita masukkan lada semula. Cukup rasa, masukkan garam. Kita masukkan cube. Ini sesuai lah untuk orang-orang yang raya kan. Actually tak ada pun letak cube tapi aku nak letak. So, itu je bahan dia. And then kena masak dekat atas api yang slow sampai ayam masak, sampai ayam empuk. Now, wah, aku nak kacau. Dah keluar dah kurang sup-sup dia. Aku nak balik-balikkan ayam ni. So now aku nak rasa. Alah, sampai sikit dalam video. Oops. Mantul. Sedap kurang. Rasa dia kan? Rasa ayam. Rasa kobis tu. You feel you know you taste everything. The taste is so delicate. Chef kiss. So now let's eat. So now kita makan. Dah siap. Aku tak nasi sikit. Ayam dengan sayur-sayur. Then of course lah kena ada cili. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak sedap dia. Tak. Kurang. Kalau diet ke ataupun anak korang baru nak makan ke, baru boleh makan kan? Sesuai. Tapi kalau untuk anak, jangan letak seasoning banyak sangat. Kalau untuk korang boleh lah letak seasoning kan. Tapi kalau untuk anak, taklah letak seasoning banyak sangat. Black pepper tak payah letak lah. Letak lada sudah sikit je, bagi ada rasa kan. Sedap ni korang. Korang kena cuba. Tahu? Korang kena cuba resipi ni. Okay? So, sekejap korang kena tengok dulu. Betul-betul sedap. Tak main-main punya. So korang kena cuba, okay? Korang kena cuba, okay? Bye.